Kali ini kawan-kawan yang tidak mahu ikut aku memburu tentu rugi, kata Dato' dalam hati sambil mematah dahan pokok hutan. Dato' kian jauh masuk ke dalam hutan. Dato' terdengar bunyi suara orang bercakap. Ia segera menyembunyikan diri di celah rimbun pokok hutan. Suara orang bercakap itu makin lama makin dekat, berselang-seli dengan bunyi kokok ayam hutan dan suara itik. Sesekali Dato' terdengar bunyi orang mengukur kelapa. Puas Dato' melihat kiri kanan, ia tidak nampak apapun bayangan manusia. Dato' mengira itu cuma perasaannya saja. Ia segera keluar dari tempat persembunyian dan meneruskan perjalanannya. Dato' terasa kepalanya pening dan ia tercium bau wangi di kelilingnya. Ia menduga penunggu bukit kota mahu menguji dirinya. Cepat-cepat Dato' membaca sesuatu. Tapi bau wangi itu makin kuat datangnya. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ganjil, kata Dato' sambil menggaruk tanah. Dengan hujung goloknya, Dato' membuat garisan 3 segi di muka bumi. Tapi hujung garisan itu dipacaknya dengan ranting kayu. Mulut Dato' terus membaca sesuatu dengan tenang. Kemudian ia mengembuskan pancang yang dicacaknya itu dengan mulut. Ketiga-tiga pancang itu rebah ke bumi. Tahulah Dato' bahawa ia tidak berhadapan dengan penunggu bukit kota, tapi ia berhadapan dengan makhluk lain yang serba aneh. Dato' meneruskan perjalanannya. Bau wangi tetap menyumbat lubang hidungnya. Daun-daun hutan yang tua berguguran ke bumi. Angin bukit yang bertiup menyegarkan badannya. Rasa pening di kepalanya hilang. Dato' berhadapan dengan pokok-pokok bunga yang beraneka rupa. Dato' tidak peduli pada semuanya itu. Ia menyimpang ke kiri, masuk ke arah hutan kelubi. Di situ juga Dato' bersua dengan pokok-pokok bunga. Di hujung pokok-pokok bunga itu terdapat jalan tanah merah. Dato' terus ikut jalan itu kerana kokok ayam hutan datangnya dari situ. Dato' berhenti berjalan, ia terpandang seorang perempuan tua berdiri di hujung jalan. Bila melihat Dato' berhenti, perempuan itu segera menghampirinya. "Kau sesat," kata perempuan itu. "Tidak." "Habis macam mana kau kemari?" "Saya memburu ayam. Patutlah ayam aku banyak yang hilang. Saya sudah mari singgah di rumah aku dulu." Dato' terus mengikuti perempuan tua itu ke rumahnya kerana perempuan itu mendakwa bahawa ayam yang tergantung di pinggang Dato' itu adalah ayam kepunyaannya. Tanpa soal jawab, Dato' terus menyerahkan padanya. Ayam itu dijadikan gulai yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat Dato'. Selain dari perempuan tua itu, Dato' dapat berkenalan dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan tersebut. Dato' diberitahu oleh perempuan tua bahawa perempuan muda itu adalah anaknya. Dato' cuma angguk kepala saja. Kemudian Dato' minta perempuan itu menghantarkannya ke kaki bukit kota. Permintaan Dato' itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Ia minta Dato' bermalam di rumahnya. "Baiklah, tapi pagi esok saya mesti balik," kata Dato'. "Boleh, kami tidak pernah memungkir janji. Hantarkan saya sampai ke kaki bukit." "Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami." "Janji apa?" "Jangan menembak binatang ternakan kami." Dato' terdiam. Apa haknya perempuan tua ini menahan kesukaannya? Dato' menatap wajah orang tua itu lama-lama. Orang tua itu tersenyum. "Kau susah dengan syarat itu?" "Tak susah, tapi memburulah di tempat lain, tapi jangan di sini." "Baiklah. Kalau kau mungkir janji, buruk padanya." Orang tua itu mengingatkan Dato' dengan nada yang keras. Bulu tengkuk Dato' meremang. Malam itu Dato' tidak tidur. Orang tua itu mengajak Dato' berborak hingga menjelang subuh. Secara diam-diam Dato' jatuh hati pada perempuan muda yang nampak bersopan santun. Cantik orangnya dengan sepasang mata yang bersinar, berkulit putih dan rambut terhurai di atas bahu. Subuh itu Dato' terpaksa sembahyang subuh di surau bersama dengan penduduk kampung tersebut. Orang di situ menerima Dato' dengan mesra. Seperti yang dijanjikan, orang tua itu bersama anaknya menghantar Dato' sehingga ke kaki bukit kota. Sebagai tanda kenangan, orang tua itu menghadiahkan kepada Dato' sebilah keris pendek. "Ingat, jadilah manusia yang teguh pada janji. Tidak menipu dan menyeksa sesama makhluk.
kata orang tua itu. Bila bertemu dengan jalan, ia mula masuk ke hutan dahulu. Kalau mahu ayam minta pada kami, jangan menembaknya atau mencurinya, sambung perempuan tua itu. Datuk mengangguk kepala sambil menoleh ke kanan. Bila Datuk menoleh ke kiri semula, perempuan dan anaknya hilang. Datuk pulang tanpa ayam hutan tapi membawa keris pendek yang terpaksa diusap dengan kemaian setiap malam Jumaat. Itu pesan perempuan tua yang mesti dipatuhinya. Tapi setiap kali keris itu diusap, anak perempuan tua itu akan menjelma. Satu perkara yang tidak disenangi oleh Datuk. Lantas Datuk mengambil keputusan untuk memulangkan keris itu. Ia pun pergi ke Bukit Kota. 1 hari 1 malam dia berada di situ. Dia tidak juga bertemu rumah perempuan tua itu. Tempat yang ditandainya dulu ternyata hutan besar yang menakutkan dan penuh dengan pokok-pokok besar dan akar kayu berjuntaian. Dari kawan Datuk yang membuat pondok di kaki Bukit Kota, Datuk mendapat tahu bahawa kampung yang dimasukinya dulu ialah kampung orang Bunian. Dan Datuk terjumlah pada orang yang beruntung kerana orang Bunian itu berkenan padanya, kerana itu dia dilayan. Kalau orang Bunian itu tidak berkenan, sudah pasti Datuk sesat di dalam hutan berbulan-bulan. Walaupun begitu, Datuk masih dapat menjalin silaturahminya dengan orang Bunian dengan baik. Malah ia telah dikira sebagai salah seorang anggota orang Bunian. Datuk mendapat tahu semuanya ini menerusi anak perempuan orang tua melalui keris pendek yang diusapnya pada tiap-tiap malam Jumaat. Ingat, buat sesama manusia, jangan tamak dalam hidup. Bersihkan diri dari perasaan hasad dan dengki, kata perempuan tua itu pada Datuk pada suatu malam. Saya tahu, jawab Datuk. Kemudian perempuan itu menghilangkan diri di tengah-tengah bau kemaian yang semerbak. 2 minggu kemudian, Datuk menghilangkan diri selama seminggu. Seluruh anak buahnya jadi gempar. Masuk minggu yang kedua, Datuk pulang dan memberitahu nenek bahawa dia telah berkahwin dengan orang Bunian. Nenek terdiam, tidak memberikan sebarang komen. Sudah seminggu hari raya berlalu, tapi rumah Datuk tetap sibuk dengan anak cucu yang datang berhari raya ke rumahnya. Pada malam 27 likur yang lalu, Datuk turut sama memasang lampu di halaman rumah dengan anak cucu. Datuk membelikan mercun untuk anak cucunya. Sesungguhnya Datuk amat menyayangi semua anak cucunya, memang menjadi kebiasaan dalam hidup Datuk. Pada hari raya pertama, ia akan mengumpulkan anak cucunya di anjung rumah, makan lemang dan rendang bersama anak cucu. Kemudian akan mengepalai anak cucunya pergi ke masjid untuk sembahyang hari raya. Lepas itu, Datuk akan mengajak semua anak cucunya pergi ke tanah kubur menziarahi kubur nenek moyang yang sudah pergi. Datuk pun menunjukkan kubur Datuk nenek pada anak cucu sambil menyebut keistimewaan Datuk nenek masa ada hayatnya dulu. Dalam suasana yang sibuk itu, tiba-tiba Datuk menghilangkan diri. Tidak ada siapa yang tahu ke mana Datuk pergi. Bila salah seorang cucu mengusulkan supaya kehilangan Datuk itu dilaporkan pada pihak polis, nenek dengan tenang bersuara, "Usah bimbang, ia akan balik sendiri dalam sehari 2. Dia berhari raya ke rumah yang satu lagi." Jawapan nenek itu menghilangkan keraguan anak cucu.